Mencari rumah pertama, pening nak bayar down payment, nak bayar yuran guaman lagi. Projek ni untuk anda. Desain ruang tamu yang luas dan cantik, tambahan pula cuaca panas, memang cun lah. Ni dia, ni pula master bedroom dia, cukup luas, cukup cantik, memang selesa kalau nak tidur. Dia bagi pula extra utility room untuk kita buat ruang bacaan ataupun ruang solat untuk tetamu kita tumpang lah. Ni pula bilik kedua. Special dia, ceiling dia cukup tinggi. Kalau kita buat loteng, tak cukup simpan barang dekat utility room, kita boleh simpan dekat atas loteng. Okey, yang ni pula adalah ruang para isteri, iaitu ruang kitchen. Cukup luas, cukup cantik. Memang selesa kalau nak memasak. Okey, yang ni bilik ketiga lah, bilik yang paling kecil, iaitu bilik bujang lah. Yang ni memang sesuai untuk kita buat bilik untuk anak-anak ataupun bilik tetamu lah. Okey, ruang belakang ni disediakan untuk kita letak mesin basuh. Contohnya barang-barang kita cuci lantai apa semua, memang sesuai lah untuk letak kat belakang ni. Okey, apa tunggu lagi? Cepat PM saya. Ada laki dip lagi. Apa tunggu lagi? Cepat PM.